Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan saya, Haina Elifa, kerana meluangkan masa untuk perbincangan berkaitan alat kemahiran berfikir. Baiklah, pada hari ini saya akan membentangkan tentang alat kemahiran berfikir dan alat yang saya pilih ialah peta minda. Sebelum saya menjelaskan mengapa saya memilih peta minda, saya ingin menerangkan terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan alat kemahiran berfikir. Alat kemahiran berfikir ialah teknik atau strategi yang digunakan untuk membantu seseorang berfikir secara lebih sistematik, kritis, kreatif dan reflektif. Alat ini membantu kita menyusun idea, menganalisis maklumat, membuat keputusan dan menyelesaikan sesuatu masalah dengan lebih berkesan. Dalam dunia pendidikan, alat kemahiran berfikir amat penting kerana ia menjadikan proses pembelajaran lebih aktif. Bukan sekadar murid bukan sekadar menghafal fakta, tetapi mereka memahami sesuatu konsep dengan lebih mendalam. Terdapat pelbagai jenis alat kemahiran berfikir yang sering digunakan dalam pembelajaran. Antaranya ialah pengurusan grafik yang membantu menyusun maklumat dalam bentuk carta ataupun gambar rajah supaya lebih difahami. Selain itu, terdapat juga peta minda yang digunakan untuk menghubungkan idea utama dengan isi-isi penting melalui cabang-cabang tertentu. Seterusnya ialah peta Eyting, iaitu satu set 8 jenis peta pemikiran yang membantu murid membuat perbandingan, mengelaskan maklumat, menunjukkan urutan dan hubungan antara idea. Kita juga mempunyai carta radar yang biasanya digunakan untuk membandingkan prestasi ataupun tahap pencapaian berdasarkan beberapa kriteria. Okey, seterusnya kita terdapat 6 topik pemikiran yang diperkenalkan oleh Edward de Bono. Alat ini membantu kita melihat sesuatu isu daripada 6 perspektif yang berbeza seperti fakta, emosi, kreativiti, risiko dan kawalan. Seterusnya ialah CORT3 yang memfokuskan kepada penyelesaian masalah dan membuat keputusan secara sistematik. Akhir sekali ialah penyoalan yang menggalakkan seseorang berfikir secara lebih mendalam melalui soalan-soalan yang mencabar pemikiran. Walaupun semua alat ini mempunyai fungsi yang berbeza, tapi matlamatnya adalah sama, iaitu membantu kita berfikir dengan lebih baik. Daripada semua alat tersebut, saya memilih peta minda. Hal ini kerana peta minda sangat mudah digunakan. Tidak kira sama ada murid sekolah rendah, murid sekolah menengah ataupun pelajar universiti. Semua orang boleh menggunakannya. Peta minda ini membolehkan kita melihat keseluruhan topik hanya dalam satu halaman. Idea utama akan berada di tengah-tengah, manakala isi-isi penting ini disusun dalam bentuk cabang. Ini memudahkan kita memahami hubungan antara setiap isi. Selain itu, peta minda menggunakan warna, simbol dan gambar. Penggunaan elemen visual ini menjadikan pembelajaran lebih menarik dan membantu meningkatkan daya ingatan. Sebagai contoh, jika saya ingin mengulang kaji sebelum peperiksaan, saya tidak perlu membaca nota yang panjang. Saya hanya perlu melihat peta minda yang telah saya hasilkan. Kerana semua isi penting telah diringkaskan dengan jelas. Peta minda juga membantu saya membuat nota semasa kuliah. Apabila pensyarah menerangkan sesuatu topik,
Saya boleh terus mencatat idea utama dan isi-isi penting dalam bentuk cabang. Apabila ingin mengulang kaji semula, saya lebih mudah memahami nota tersebut. Sebagai bakal guru, saya juga melihat peta minda sebagai satu kaedah yang sesuai digunakan dalam bilik darjah. Murid dapat menghasilkan nota sendiri, berbincang dalam kumpulan dan mengembangkan idea secara kreatif. Antara kelebihan peta minda ialah membantu menyusun maklumat dengan lebih jelas dan sistematik. Selain itu, ia memudahkan kita mengingatkan isi-isi penting kerana otak manusia ni lebih mudah mengingat maklumat yang berbentuk visual. Peta minda juga dapat meningkatkan kreativiti kerana kita bebas menggunakan warna, gambar dan simbol mengikut kreativiti masing-masing. Di samping itu, peta minda menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan tidak membosankan kerana kita tidak hanya membaca teks yang panjang. Okey, sebagai kesimpulannya, alat kemahiran berfikir memainkan peranan penting dalam membantu seseorang berfikir secara lebih sistematik, kreatif dan kritis. Walaupun terdapat pelbagai alat kemahiran berfikir, saya memilih peta minda kerana ia mudah digunakan, membantu menyusun maklumat dengan lebih jelas, meningkatkan daya ingatan dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Terima kasih Balkis atas pembintangan yang sangat jelas dan menarik. Pada pendapat saya, penerangan Balkis tentang alat kemahiran berfikir, khususnya peta minda, sangat mudah difahami. Saya bersetuju bahawa peta minda merupakan salah satu alat yang berkesan kerana dapat membantu menyusun idea, memudahkan pemahaman serta meningkatkan daya ingatan melalui penggunaan cabang, warna dan kata kunci. Selain itu, contoh yang diberikan oleh Balkis juga menunjukkan bagaimana peta minda boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai bakal guru, saya rasa kaedah ini sangat sesuai digunakan di dalam bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan sistematik. Secara keseluruhannya, saya bersetuju dengan pembentangan Balkis dan saya memperoleh pengetahuan baharu tentang kepentingan penggunaan peta minda dalam pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Haina. Saya ingin bertanya, apakah pendapat Haina tentang penggunaan alat kemahiran berfikir, khususnya peta minda, dalam membantu murid memahami sesuatu topik? Adakah Haina bersetuju bahawa alat ini dapat meningkatkan minat dan penglibatan murid semasa pembelajaran dan mengapa? Pada pendapat saya, alat kemahiran berfikir seperti peta minda sangat penting kerana ia membantu murid menyusun idea dengan lebih sistematik dan meningkatkan daya ingatan. Selain itu, penggunaan warna, gambar dan kata kunci menjadikan pembelajaran lebih menarik. Sebagai bakal guru, saya bersetuju bahawa penggunaan alat kemahiran berfikir dapat mewujudkan pembelajaran yang lebih aktif, kreatif dan berpusatkan murid. Sahaja. Baik, terima kasih Haina atas pandangan yang dikongsikan. Saya sangat menghargai respon tersebut dan bersetuju bahawa penggunaan alat kemahiran berfikir mampu menjadikan pembelajaran lebih berkesan, menarik serta membantu murid mengembangkan potensi mereka. Dengan itu, berakhirlah pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kerana Haina sudi meluangkan masa bersama saya pada sesi perbincangan pada hari ini.